Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Terengganu 2024, kertas 2, soalan 7. So tajuk dia sistem persamaan 7A lah. Okay. So dia suruh kami selesaikan ni, lepas tu berikan jawapan betul kepada 3 tempat perpuluhan. So ada satu persamaan linear, satu persamaan tak linear. So dari sini kami ambil x pada tajuk lah. Okay. So ini, lepas tu ini tolak 2x tolak 3y equal to 17. So yang pertama tu kami gantikan kedua lah. Okay. So 2 plus y plus 1 square tambah y square tolak 2 2y plus 1 minus 3y equal to 17. So rearrange. So 9y square plus y tolak 17 sama dengan 0. Okay. So y sama dengan, okay. So sini terus rumus kuadratik lah. So sini negatif 1 plus minus sini. So sini 1 square tolak 4 9 ni semua ganti. So 2 9, okay. So negatif 1 plus minus ni square root 613 per 18. So sini kamu akan dapat y sama dengan 1.3199. Saya letak 4 dulu lah, sebab nanti dia mau minta 3 mah. Atau y sama negatif 1.431. Okay. So nanti ini memang 3 saja, sebab kalau 4 dia pun sifar juga. So saya tulis 1.431 pun okey. So kamu ganti masing-masing lah. So apabila y sama 1.3199, so x sama dengan 2 ni kamu ganti. So sini kamu dapat 3.6398. Kamu tulis 4 dahulu lah. Okey. So lagi apabila y sama negatif 1.431, so y sama dengan 2 negatif 1.431 plus 1. So ni kamu dapat ni. So barulah kamu tulis jawapan dia. So bermaksud x sama dengan 3.640, y sama dengan 1.320. Atau lagi satu pasangan, x sama dengan negatif 1.862 lagi y sama dengan negatif 1.431.